hentikan scroll. Pernah terfikir nak buat toner semula jadi yang segar dan murah hanya di rumah? Inilah rahsianya. Toner air lemon dan minyak biji anggur. Lemon kaya dengan vitamin C yang membantu mencerahkan kulit, mengurangkan bintik hitam dan melawan radikal bebas penyebab penuaan. Minyak biji anggur pula penuh antioksidan, melembabkan kulit tanpa rasa berminyak atau melekit sesuai untuk semua jenis kulit, terutama yang berminyak dan sensitif. Cara penyediaan sangat mudah. Campurkan 1 sudu besar jus lemon segar dengan 2 sudu besar air suam. Tambah 5 hingga 7 titis minyak biji anggur. Kacau rata dan masukkan ke dalam botol semburan yang bersih dan kering. Simpan dalam peti sejuk untuk memastikan kesegaran dan keberkesanan toner. Untuk guna, semburkan pada wajah yang telah dibersihkan atau tepuk dengan kapas secara perlahan. Toner ini membantu mengecilkan liang pori, mengawal minyak berlebihan dan memberikan kulit rasa segar serta lembap sepanjang hari. Gunakan setiap pagi dan malam secara konsisten untuk hasil yang ketara dan kulit yang lebih sihat. Pastikan lakukan patch test dahulu kerana lemon boleh menyebabkan sensitiviti atau iritasi pada sesetengah jenis kulit. Dengan bahan semula jadi ini, kulit anda akan menjadi lebih cerah, anjal dan sihat tanpa perlu mengeluarkan belanja besar untuk produk mahal di pasaran. Cuba es tiba. In the dinner.